Asing mengaku rakyat tempatan, kanta terlupa lagu negaraku. Aku bayangkan kan, suruh nyanyi negara aku, tiba terlupa. Percubaan seorang pendatang tanpa izin, parti, menyamar sebagai rakyat tempatan ketika operasi penguatkuasaan dijalankan di Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, orang UN pun ada, okey, dan Pakistan pun ada. Ejen kami dia nak mau bagi paspor. Alasannya kami takut lari. Tengok ni, udah penuh dah. Lampu pun sudah bagian sudah mati dah. Kokori turut mencampuri dan negara Indonesia cuba menegakkan benang yang basah dan mengatakan Kau tahu ke parti tak buat jenayah dekat dalam Malaysia ni? Okay. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Nah di video kali ini kan sekarang ada operasi besar-besaran di Kuala Lumpur ya. Ini ada satu berita ya, katanya gini, warga asing mengaku rakyat tempatan ya. Wow, boleh. Oke, nah ini ramai ya yang mengaku-mengaku. Ada juga itu hari daripada Indonesia, katanya dia mengaku orang Sabah, orang Sarawak. Mentang-mentang lah ya kan, bahasanya itu hampir sama. Oke, kanto ya, terlupa lagu negaraku. Oke, so mungkin pihak berkuasa ini orang Malaysia mengakunya kan, disuruhnya lah coba nyanyikan lagu negaraku. Kalau setiap warga negara Malaysia mestilah tahu kan, hafal lagu negaraku kan. Bolehlah pula dia mengaku-ngaku ya. Akhirnya kan tuh ya. Teman-teman, kita dengarkan dulu ya bagaimana kisahnya ini. Ada saja ya orang ini mengaku-ngaku padahal dia bukan warga negara ya. Warga asing mengaku rakyat tempatan, kanta terlupa lagu negaraku. Aku tak tahu dia warga negara apa, tapi kau bayangkan kan, suruh nyanyi negara aku, tiba terlupa. Dulu time sekolah pun dah banyak kali lah nyanyi, takkanlah lupa. Nampak sangat menipunya. Mesti dia ada muka iras-iras dengan Melayu sikit. Negara mana lah tu? Aku tak nak cakap negara mana. So cuba korang komen apa pendapat korang. Cubaan seorang pendatang tanpa izin, parti, menyamar sebagai rakyat tempatan ketika operasi penguatkuasaan dijalankan di sebuah pansapuri di Bandar Sunway Petaling Jaya tidak berhasil selepas dia gagal menyanyikan lagu negaraku. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Immigration Jafri Embok Taha berkata, Op Megah Jabatan Immigration Malaysia itu disertai 139 anggota immigration serta dibantu 200 anggota pasukan gerakan ARM, 40 anggota Majlis Perbandaran Petaling Jaya, 6 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara dan 5 anggota Angkatan Pertahanan Awam. Operasi ni kita akan teruskan secara keterusan dari semasa ke semasa yang melibatkan di seluruh negara. Ini selaras dengan tahun penguatkuasaan yang kita telah kenalkan pada tahun 2025 ini. Dan di antara kesalahan yang kita akan ambil tindakan ialah mereka yang melanggar Akta Immigration 1963, Akta Pasport 1996 dan juga Peraturan Immigration 1993. Dan kita juga ada Akta Perdagangan Orang dan Entry Migran 2007. Dan pihak JIM ingin mengingatkan kepada pihak awam di sana, sama ada daripada pihak industri, ahli perniagaan dan orang-orang persendirian untuk tidak melindungi dan tidak mengambil mana-mana parti untuk bekerja di premis-premis mereka dan juga membiarkan parti masuk dan tinggal di dalam premis yang mereka mempunyai hak, dan tindakan sewajarnya kita akan ambil pada mereka yang melanggar peraturan dan undang-undang negara. Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, orang UN pun ada,
Okey, dan Pakistan pun ada Okey, 22 Mei 2025, JIM Selangor bersama PGA, JPN, PBT, APM telah pun melakukan operasi yang namakan Omega secara besar-besaran di 4 blok di Mentari Court Sunway. Okey, bila saya buka TikTok penuh dengan caption-caption Mentari Court berduka, Mentari Court berduka. Okey, so dalam operasi itu 4 blok telah pun diperiksa dan total 1597 individu telah pun diperiksa oleh pegawai penguatkuasa. So total daripada 1597 orang yang diperiksa, 597 parti telah pun ditahan kerana melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Immigration, macam tak ada dokumen, overstay, memiliki kad-kad yang tidak diiktiraf lah. Pantang mereka jumpa kad, dia beli terus. Okey, dan mereka ni berusia antara 11 hingga 59 tahun. Dan warga negara yang terlibat adalah macam biasalah Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, orang UN pun ada. Okey, dan Pakistan pun ada So mereka ni tinggal di sana dan tidak mempunyai dokumen dan tinggal lebih masa So dalam 597 orang yang ditahan, 125 adalah perempuan, parti perempuan, dan bakinya adalah lelaki. Jadi kepada parti-parti dekat luar sana, segera serah diri dan balik ke negara asal. Sementara program repatriasi migran 2.0 ni ada. Jangan tunggu saat ujung-ujung, sebab operasi secara besar-besaran masih dilakukan dan terus dilakukan sepanjang tahun. Okey, jangan ingat ada program kamu tak kena tangkap masih boleh ditangkap. Teman-teman, nah itu tadi beritanya ya. Oke, ada warga negara Indonesia, warga negara Bangladesh, Nepal, Pakistan ya, India pun ada, daripada India sana ya negaranya. Buat orang-orang netizen yang mengejekkan, ya Bangladesh lah, di Malaysia ini banyak. Nah, kita juga warga negara Indonesia yang di sini bekerja, TKI yang tak ada permit pun setara aja kan dengan Indonesia, dengan Bangladesh itu. Sini sama-sama pekerja, ada banyak yang kosong. Nah, terjumpa ada ratusan yang terdapat di salah satu di mana ini, Mentari Court katanya, di Petaling Jaya ya, buat serbuan di sana. Wow, ternyata hampir satu apartemen itu warga asing ya. Mungkin polis dan imigresen itu sudah pantau kan, di sini banyak warga asing. Nah, secara senyap-senyap pada malam hari saya lihat ini, wah, melakukan serbuan. Di orang ada yang masih tidur, berehat. Nah, tiba-tiba imigresen itu menyambangi kediaman mereka, langsung satu persatu dibuka tahu, ditanyai dokumen mana gitu ya. Oke, dan satu ada yang terkantoi kan, mengaku mungkin ketika ditangkap, saya warga negara Malaysia, saya orang tempatan, saya Malaysian gitu ya. Oke, so polis itu kan tak percaya, tak ada bukti kan. Tapi sebelum diminta kad pengenalan, kalau warga negara Malaysia mesti ada IC kan. Sebelum itu imigresen ini kan, orang-orang Malaysia ini sudah tahu muka kita ini ya. Kita ini betulan orang Malaysia atau warga asing. Sebelum kita bercakap pun, dia orang udah tahu kita ini dari mana ya. Apalagi kalau kita keluarkan suara, sudah tahu ya, tanpa diminta IC-nya gitu. Oke, ketika itu salah satu mungkin pihak berkuasa imigresen itu mungkinlah mengatakan macam ini kan, kalau kamu itu warga negara Malaysia, ya coba nyanyikan lagu Negaraku. Nah gitu ya. Apa tak lagi kan, mana dia orang hafal kan, warga asing. Tak tahu juga dia, itu akan menjadi pertanyaan imigresen nantinya ketika saya menyamar menjadi warga negara Malaysia. Warga asing ramai juga tahu yang menyamar. Kalau Indonesia itu rata-rata akan mereka katakan, saya orang Sabah, saya dari Sabah, saya dari Sarawak, katanya gitu ya. Padahal dia masih warga negara asing ya. Oke, kita lanjut lagi. Very fast. Permit. Immigration
Nah, ternyata tadi masih ada yang anak-anak, mungkin mereka itu ya di sini hamil kan, melahirkan. Oke, sehingga anaknya ada dibawa ke sini ya. Kalau kalian masih bekerja di Malaysia ini tidak dibenarkan kan berkeluarga, di sini berkawin, apalagi mempunyai anak. Oke, nah ini tadi dicek satu persatu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu memang betul warga negara Malaysia, tak ada payah takutkan ya, dikasih tunjuk saja identiti kalian ya, immigration tak mungkin lah tangkap ya. Kalau kalian itu kosongan, tak ada dokumen ya, mesti juga akan ditangkap ya. Padahal sekarang sudah ada program macam yang pemutihan gitu ya, untuk supaya balik bayar compound denda, lepas tu beli tiket terus balik ya. Tapi itu resikonya kena blacklist dengan negara Malaysia, so tidak boleh dibenarkan untuk datang kembali di Malaysia ini dalam ada jangka waktunya berapa tahun gitu ya, ataupun seumur hidup. Jadi orang itu memilih tak mau kan untuk blacklist karena orang itu masih mau bekerja di negara ini. Padahal compound itu tak mahal tahu, hanya sekitar 500 ringgit saja boleh kalian balik. Padahal di sini kalian tidak ada bayar apa-apa, cukai, pajak, kalian sudah bekerja di sini, itulah ya. Nah, ini buat netizen-netizen yang selalu mengata-ngata Malaysia kan, di sini banyak Bangladesh lah, banyak Pakistan lah kan. Tengok setara saja kan pekerja-pekerja Indonesia yang berada di negara ini standarnya dengan pekerja warga negara asing lainnya, contohnya Bangladesh. So kalian jangan hina Malaysia, padahal orang-orang kita sendiri satu tinggal juga dengan warga negara asing lainnya gitu. Itu lagi ya, saya ada terjumpa ya, ini viral juga beritanya, salah satu warga negara Indonesia itu katanya ada memakai baju uniform askar di Raja Malaysia ya. So ini ada tuan akan menjawab hal itu, dan Kokori ya tak habis-habis, dia pun membahas tentang ini lagi kan. Katanya kenapa harus marah? Ya marahlah, coba pakai baju TNI kita itu, orang Malaysia yang memakainya. Apa perasaan kalian? Wah, mungkin bukan hanya marah saja kan, baling telur lah, nanti mengerikan ya. Kalau orang Malaysia ini hanya menegur saja, tapi kalau kita, kalau keadaan sebaliknya berlaku, tak tahu apa jadi ya. Mesti heboh ya. Oke, kita dengarkan dulu ini nasihat kepada Kokori, faham sesuatu sebelum komen. Hahaha. Oke, kita dengarkan dulu ya pendapat daripada tuan ini. Cium. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada lagi isu ni tak putus. Bila mana Kokori turut mencampuri. Okey, di sini kita nampak yang pertama cara bersikap. Kokori dan beberapa lagi content creator daripada negara Indonesia cuba menegakkan benang yang basah dan mengatakan saya ni goreng kan, sembang je, mengatakan seragam yang dipakai oleh Mamat yang naik motor klasik tu, ABC tu, itu bukan uniform Tentera Darat Malaysia. Dia boleh kata lagi, itu lambang Tentera Darat lain, itu tak ada mahkota. Kokori ni, kalau di Malaysia kita kata apa? Pala tahu. Konon-konon tahu semua, tapi tak tahu apa pun. Okey, lambang dekat sini dan dekat sini, macam saya ni, ini lambang ni berbeza-beza. Ikut formasi di mana dia duduk, division ke, pusat latihan ke, brigade ke, regiment ke, pasukan bersama ke, pasukan khas ke, dia berbeza. Ada pangkat lain-lain pangkat di bawah ni, dia pakai yang ini. Dia ambil mahkota ni. Mana tak nampak dah. Dia ambil mahkota ni. Letak di sini. Besarkan. Ada Allah Muhammad dalam tu ni, mahkota ni. Inilah mahkota dia. Kemudian butang ni dia pakai yang sama. Ni, butang ni, Kokori. Kau tak tahu
Kau jangan cuba menunjukkan yang kau tak tahu apa-apa. Kan? Sedangkan aku menyarung uniform ni 30 tahun lebih, dekat 40 tahun. Kokori. Kalau bodoh, janganlah tunjuk yang kebodohan kau tu. Ini butang dia. Yang dia pakai tu 13 butang. Mengaku 13. Maksud 13 tu, harap kau cari sendiri, kau tak nak cakap sini. Nanti kau pala tahu pula kan. Jadi yang engkau cakap semberang lah, lebih lah, tak boleh tengok orang pakai inilah, mengganggu lah, itulah. Kokori. Negara Malaysia adalah negara berdaulat. Tentera Malaysia, tentera yang melindungi Malaysia. Tentera Malaysia adalah pasukan pada sebuah negara yang berdaulat, mempunyai tauliah agung. Kami menghormati uniform kami. Ia telah dipatternkan, register sebagai uniform. Dan uniform yang ada dekat badan saya ni masih lagi berkuat kuasa ataupun dipattern sebagai uniform Tentera Darat Malaysia. Lambang dekat sini atas ni, lambang-lambang ni semua berbeza mengikut profession masing-masing. Macam saya officer pangkat di atas, dia orang pangkat di bawah. Pangkat ni yang ni juga, yang orang dua pakai, tapi dia besar kat sini. Itu bukan lambang tentera darat. Itu crown dia yang atas ni dia letak kat situ. Kokori. Engkau sembang, aku tak nak cakap apa yang kau nak sembang, tapi apa yang kau sembang tu kosong, Kokori. Engkau tak tahu semua. Bukan semua benda konten-konten kereta kau ni memang kosong, Kokori. Belajarlah menerima kebodohan diri. Kan? Aku nak tanya balik Kokori lah. Nak mengkonfirmkan kebodohan Kokori ni. Makan gratis. Makan gratis. Apa cerita makan gratis? Berapa bulan je dah stop dah. Sebab apa? Operator yang melaksanakan benda tu nak claim duit tak ada. Duit hilang di tengah jalan. Wow. Lebih baik korupsi, bagi subsidi daripada korupsi makan duit di tengah jalan, Kokori. Kan? Duit hilang di pertengahan jalan. Tak sampai pun dekat operator yang buat makan gratis tu duit hilang. Kalau negara kau tu pengurusan bagus, duit tu sampai. Sekarang apa cerita? Apa cerita, Kokori? Aku malas jatuh negara kau punya hal lah. Kan? Tapi kalau nak masuk campur, kau nak menegakkan benang yang basah, engkau kena study tu betul. Nasihat aku pada Kokori. Kokori, belajar, study, kenali. Aku takkan buat sesuatu benda tanpa fakta. Aku takkan busukkan nama aku. Tapi engkau nak mengatakan semua cakap aku tu salah. Aku penyarung uniform tersebut. Aku cantik. Aku setiap pagi aku periksa uniform anggota aku. Engkau nak petikaikan aku? Engkau siapa? Engkau tak tahu pun. Aku tahu. Setiap ni lambang-lambang ni tersengit sikit pun aku tahu. Ni layat tali merah tu macam mana berapa gulung pun aku tahu. Ingat ni mana senior mana junior aku tahu. Kalau kau tengok situ, semua aku tahu. Tiba-tiba Kokori kau kata aku temberang cakap. Sudahlah Kokori. Engkau Kokori low class. Engkau low class. Makin menurun, kau punya konten makin menurun. Dia punya value konten kau tu, kandungan konten kau tu makin menurun. Engkau mengkoyak, kemudian engkau tak study, engkau tak tahu apa kau cakap, macam burung kakak tua. Tak tahu dia sendiri pun tak tahu apa dia cakap. Itulah Kokori. Bye-bye. Selamat petang Kokori. Jadilah orang cerdik. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Fahami ungkapan saya. Terima kasih Kokori. Assalamualaikum. Udara lagi kita. Hari ini saya nak mengupas sedikit saja tentang isu perangai, habit ataupun attitude seorang yang lelaki berambut panjang yang mengenakan uniform Tentera Darat Malaysia
seolah-olah menghina, dilakukan oleh seorang yang disyaki berbangsa Indonesia. Ini adalah satu perangai, satu sikap yang amat jijik yang tidak dilakukan oleh mana-mana orang terhadap seragam pasukan tentera negara asing. Jom kita lihat. Ke Selangor, Malaysia. Jadi untuk teman-teman yang ada di Malaysia, sampai jumpa di sana, di KLCC, di KLCC, Menara Kembang. Salam kompak salam. Yuk, jul, meledak. Boom, wapak, siplah. Demar ya. Tertugas ke Selangor, Malaysia. Bertugas dekat Selangor, Malaysia katanya. Okey, itu. Siapa yang happy tengok video macam tu? Kita boleh nak pakai apa saja, tapi kita kena lihat, tuan-tuan, apa yang kita pakai itu kehormatan negara lain. Lagi-lagi dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bila kita sentuh bangsa Indonesia, mereka marah. Bila kita sentuh bangsa Indonesia, mereka mengkritik kita balik. Bila kita sebut mereka ni bukannya teruk, mereka tak dapat terima. Tetapi lihatlah seorang manusia yang sebaya saya, dah berumur, masih tidak boleh berfikir, kenakan seragam tentera darat, seragam tentera darat yang masih diguna pakai sehingga sekarang. Lambang Askar Melayu Diraja, Formation Division ada dekat sini, pangkat pegawai rendah, lenjak tercabut di sini, nama tak ada, pakai rantai rambut panjang dengan bahasa kurang aja. Ini melambangkan sikap orang Indonesia. Banyak saya sentuh orang Indonesia, satu. Saya boleh kategorikan ramai persentage mereka ni berattitude begini. Apa yang kau nak? Datang Malaysia, bekerja di sini, makan di sini, tidur di sini, berlindung di sini, tapi kau menghina Malaysia. Kau menghina seragam tentera darat. Saya ni veteran ATM. Saya takkan pakai uniform dengan keadaan begitu. Kalau saya nak pakai bergambar, saya pakai rambut saya pendek, tak ada segala aksesori, saya akan pakai nama lengkap. Ini kau pakai pakaian, kau buat main-main, nak jumpa KLCC, pam, kau cakap, kau siapa wak? Aku cabar kau tak dapat 5 jari aku. Okey, Assalamualaikum geng. Kita sama-sama dah mendengar dan melihat ulasan dari seorang bekas pensyara ATM yang di mana beliau sudah menerangkan bahawa video yang viral dekat FB yang di mana seorang warga negara Indonesia memakai uniform tentera darat Malaysia. Okey. Dan dalam video tersebut orang tu juga mengatakan bertugas dekat Selangor dan mengajak untuk berjumpa di KLCC untuk siapa yang nak jumpa Okey. So 2 hari lepas saya dah buat reaction video tersebut dan dah FYP. Tapi saya turunkan disebabkan ada beberapa komenan dari warga negara Malaysia sendiri yang menyatakan itu bukanlah uniform askar Malaysia. So saya pun kena hormat, saya pun delete video tersebut. Dan video tersebut pun sudah sempat di-stis juga dengan seorang warga negara Malaysia yang bernama akaun TikToknya ialah Syah Halim Kedah, yang di mana beliau menegaskan bahawa itu bukanlah uniform askar Malaysia. Dan beliau juga mengatakan kalau ia pun itu uniform askar Malaysia, apa masalah dengan kau? Bukan merugikan kau pun, dia cakap kan. Maksudnya akulah tak merugikan akulah kan. Memang tak merugikan aku Syalim, tapi merugikan negara kau. Faham kau? Sebab apa? Seorang warga negara asing menggunakan baju ataupun uniform askar Malaysia. So secara tak langsung video engkau tu, kalau engkau cakap tak ada masalah dan membolehkan so akan ramai lagi warga asing yang akan menggunakan uniform askar ataupun polis ataupun mungkin nanti custom ataupun mungkin nanti yang lain-lainnya. Sebab apa? Sebab engkau sebagai warga negara Malaysia sendiri mengatakan tak ada masalah pun. Apa masalah dengan kau Lan? Tak merugikan kau pun. Dia nak guna ke apa ke? Sebelum ni kau dah buat statement bahawa minyak, beras, gula boleh dibawa keluar Malaysia sebab menggunakan duit sendiri, kau cakap kan. Tapi kau kena faham dekat situ. Kau kena banyak belajar lagi. Kau jangan suruh aku belajar, tapi engkau yang seharusnya belajar.
Kau jangan cakap aku tak cerdik. Sebenarnya engkau yang tak cerdik. Kau kena tahu, barangan terkawal subsidi tak boleh dibawa keluar Malaysia. Dekat Indonesia pun barangan subsidi tak boleh dibawa keluar Indonesia. Macam tu juga dekat Singapura, macam tu juga dekat Brunei, macam tu juga dekat negara-negara lain mungkin ya. Kau kena banyak belajar. Kau jangan cakap aku yang tak cerdik, sedangkan kau sendiri yang tak cerdik. Faham Shalim? Okey, sekarang ni kau dah tengok kau dah tengok video aku Pasti kau dah tengok kan, kau cakap ramai yang tag kau padahal tak ada pun orang tag kau video tu. Kan kau sendiri yang tengok, kau sendiri yang buka VTT aku kan. Dah tengok sendiri bekas pensyarah askar dah menegaskan bahawa itu adalah uniform tentera darat Malaysia. Dekat sini, lambang dekat sini, semua dia orang semua abang tu dah jelaskan. Yang di mana abang Serendip buat ni memang banyak video-video dia mengulas isu-isu yang apa-apa yang tak betul dari negara Indonesia. Dia tangkis maksudnya dekat Malaysia ni bukan sebenarnya gini gitu. Tapi engkau, warga negara Malaysia sendiri, engkau sendiri yang menggalakkan parti untuk ada di dalam Malaysia ni. Shalim kau cakap apa? Parti bukan buat jenayah pun dekat dalam Malaysia ni. Kau tahu ke? Kau tahu ke parti tak buat jenayah dekat dalam Malaysia ni? Okeylah Shalim, aku tak nak cakap banyak. Aku dah bagi bukti dengan kau bahawa aku ni cerdik. Aku cerdik, bukan macam kau yang tak cerdik. Aku siap bagi video ni biar kau dengar. Nah, itu tadi ya jawaban daripada tuan itu. Dan ini kakak Olan ya. Oke, nah menurut Sari tak pantas juga ya kita memakai seragam apalagi penguat kuasa daripada negara lain ya. Sedangkan baju polisi saja kita sebagai warga Indonesia pun tidak suka-suka kita memakainya ya. Apalagi ya berlainan negara. Contohnya kalau misalnya warga negara Malaysia menggunakan baju TNI kita, mesti kita tak terimakan. Apalagi kita memakainya pun macam tadi tu rambut panjang. Dan ada salah seorang bekas tentera Malaysia ini bersuara lah kenapa harus mengatakan juga, tadi katanya dia bertugas di Kuala Lumpur, di KLCC sana. Wow, berani sekali dia mengatakan seperti itu ya. Apa tak warga negara Malaysia ini buka suara lah mengenai hal itu kan. Oke, so itu saja ya. Bagaimana tanggapan kalian? Bukan di negara orang, di negara sendiri pun ya macam ini ya. Tak habis pikir ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berikan komentar tanggapan kalian ya. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.